menjelang 15 hari bulan 2026, saya merayu kepada semua pengurusan masjid dan surau di Malaysia untuk mengadakan hari peringatan Nakba, iaitu hari jatuhnya Palestin atau Palestin. Bukan saja tentang Gaza, tapi juga tentang tepi barat, tentang Masjid Al-Aqsa yang kita lupakan. Supaya bila ada memperingati hari Nakba yang dirayu oleh marhum Yasir Arafat pada 1968, tahun ini di Malaysia dengan keadaan di Gaza yang terus memburuk dan tiada tanda-tanda akan pulih penderitaan rakyatnya, hari Nakba diperingati di masjid-masjid dan surau-surau dengan bukan saja memperkatakan hal Gaza, tapi juga mengenai Masjid Al-Aqsa yang berada di tepi barat, tanah suci orang Islam, supaya kita tak lagi bercakap selepas menunaikan umrah, pergi Mekah, pergi Madinah, kemudian Istanbul, atau pergi ke Tashkent, atau pergi ke Bosnia, kerana semua orang telah melupakan tempat yang terbaik untuk kita kunjungi adalah Masjid Al-Aqsa. Kenapa ia diperlupakan? Kerana kita tidak lagi memperkatakan bahawa kiblat pertama umat Islam, tempat ketiga paling suci, tempat kejadian Isra' dan Mi'raj adalah Masjid Al-Aqsa. Sekali lagi saya merayu masjid-masjid dan juga surau-surau di Malaysia menjadikan pada 15 hari bulan ini, sama ada selepas kuliah subuh ataupun kuliah maghrib, khusus untuk memperingati jatuhnya Palestin dan tertubuhnya negara haram, dan sekaligus kita kehilangan Masjid Al-Aqsa yang kini berada di bawah kawalan penjajah. Terima kasih.